Saranan saya kepada Tan Sri. Pertama, Tan Sri wajib arah menantu balik segera ke Malaysia dan hadapi pertuduhan. Dengan kemewahan yang keluarga Tan Sri ada, sudah pasti Tan Sri ataupun menantu ataupun ahli keluarga Tan Sri mampu untuk mengambil peguam mahal yang paling baik sekali. Bukan seperti saya yang hadapi pelbagai kes mahkamah, intimidasi rejim, tapi saya pergi mahkamah dengan sumbangan rakyat dan pemimpin parti sendiri hina saya sebagai pengemis. Menantu Tan Sri bukan hilang lari macam Jolo. Menantu Tan Sri hanya berlindung secara mewah di luar negara. Dalam siri percutian ke luar negara, Tan Sri ada bertemu ahli keluarga tersebut. Media tempatan baru ini melaporkan kemewahan hidup menantu Tan Sri, di mana pihak dia sendiri naikkan gambar kemewahan dia tu tanpa berselindung di media sosial. Saya mendedahkan ini kerana ketika saya menyerang rejim, saya terus diserang oleh paria-paria penjilat keliling Muhyiddin Yassin. Saya yakin kes seperti ini akan digunakan menjelang pilihan raya. Maka daripada kita semua dikejutkan oleh Anwar Ibrahim dengan pendedahan kes-kes seperti ini, adalah lebih baik saya fikir kita dedahkan, kita sabotaj strategi Anwar Ibrahim. Saya mungkin dipecat kerana laporan ini, namun apa yang saya buat adalah demi kebaikan rakyat yang mendambakan perubahan. Saya pernah buat surat ke lembaga disiplin. Saya gunakan semua saluran dalaman, tapi satu benda pun tak berubah. Maka demi menyelamatkan maruah diri, keluarga dan rumah perjuangan rakyat, maka saya terpaksa lakukan apa yang berlaku hari ini. Maaf Tan Sri, jika gagal meminta menantu pulang, lebih baik Tan Sri menjadi beban kepada perjuangan ini, sehingga perlawanan terpaksa diperlahankan. Berundurlah dengan cara yang lebih hormat. Tan Sri pernah nasihat kami, dalam Islam tuntut, dalam Islam salah satu yang Islam tuntut ialah supaya umat Islam ada rasa malu. Jadi kita harap Tan Sri pun ada rasa malu seperti mana nasihat Tan Sri. Saya cuma insan kerdil dengan sumbangan kecil dalam dunia perjuangan mempertahankan abata yang sangat luas. Bagi saya, hitam itu hitam, putih itu putih, tidak ada kelabu. Rasuah musuh nombor satu negara.